Oke guys, ini berjaya. Kalau Basiban panggil tepus, tepus Ini kalau orang Sabah panggil tuhau, tuhau betul ke? Oke, nasib baik dapat hidup guys. Oh, ini tepus dekat laman rumah saja guys. Ya, ini ya, tepus wangi ni guys. Dia punya umbut dia boleh makan. Ini tepus ataupun tuhau dalam bahasa Sabah. Tapi dia memang hidup, nasib baik hidup guys. Saya jumpa hari itu guys. Ini dia, tanam dekat rumah saja guys. Okey. Ini satu hidup tapi ada semut. Ini daun dia, bau wanginya guys, sangat wangi. Ini pokok sangat wangi. Saya rasa ini dalam spesies bukan lengkuas juga guys. Ini tumbuhan liar yang selalu diguna dalam untuk pansoh ayam boleh, untuk buat pakasam pun boleh guys ni. Ini dia, ini daun dia, hidup satu pokok. Harap saya jumpa lagi, saya boleh tanam lagi guys ya. Ini sangat wangi ni, sangat wangi, sesuai untuk masak ayam dalam buluh. Ini dia. Oh, nasib baik hidup guys. Alright. Tepus tepus. Orang Iban panggil tepus lah. Alright guys. Kita jumpa lagi. Ada semut guys. Dia kena spray semut nanti ni. Okey. Kita jumpa lagi. Okey ni Ini dia tepus. Alright. Ciao guys.